Saya memang daripada kecil hidup saya tak. Maksudnya saya ni anak polis, saya dah biasa berpanas apa kan. Apia dia macam manja sikit. Memang kalau boleh nak dia ikut macam mana saya tahan lasak kan. Tapi kita tak boleh nak paksa lah anak kita. Apa yang dia termampu tu dia buat. Sebab dia pun baru darjah 1 kan. Takkan saya nak suruh dia buat macam saya masuk semua sukan apa semua kan. Tapi perlahan-lahan lah. So far okay. Dia memang suka cabaran. Means kalau dia masuk pertandingan ke dia nak menang. Apia ni serius. Dia memang tegas. Saya rasa dia banyakkan ayah dia lah. Macam Afwa, dia manja-manja ciki. Dia mengusik je kerja dia. Bercakap ataupun dengan kakak dia memang dia lebih lembut lagi. Dia garang dia jugalah kalau kacau dia. Dia kacau dia ataupun dia tak suka dia cakap je. Afia ni bila part-part yang lain tu dia macam caring, dia sensitif. Afia lah. Walaupun Afwa kira muda jugalah, saya hantar ke sekolah kan. Dia sebenarnya play school ataupun preschool je. Tapi saya rasa tu penting supaya daripada awal dia dapat didikan tentang solat, tentang surah-surah hafazan. So alhamdulillah ada surah-surah yang dia memang dah hafal pun, tapi dia baca pelat kan. And then asas solat tu memang teacher dia hantar kat saya. So saya puas hati lah, maknanya kita bekerja anak kita di tempat yang mana yang terbaik untuk dia belajar. Walaupun orang cakap apa dia awas sangat hantar apa kan. Takut dia bosan ke nanti kan. Tapi insyaAllah dia okey. Memanglah sekali-sekala tu dia moody tu kita faham. Tapi so far Afwa ni kita kejut dia mandi-mandi dah siap tu dia happy. Dia memang budak yang anak yang senang. Sama lah macam Afia juga. Tak banyak ragam lah untuk pergi sekolah tu. Nampak sama memori yang saya simpan dekat dalam IG saya supaya untuk tatapan simpanan kita, memori yang sangat istimewa.